Macam Imam Syafi'i rahimahullah, contoh kan, bukan sahaja riwayat yang tak pasti daripada sahabat, riwayat yang dah pasti berkenaan sahabat, berkenaan kesilapan sahabat, Imam Syafi'i tak nak sebut. Tak nak juga. Dia yang pertama dia yang pertama ada dua isu lah. Yang pertama berkenaan dengan isu riwayat. Satu, okey, kita kalau kita nak sebut macam tu, sekalipun kalau betul, kalau kita nak sebut cerita macam tu, dia kena ada riwayat yang khusus dan sahih berkenaan perkara tu, kan? Macam contoh Umar Al-Khattab, memang dia pernah sebat golongan hamba bawah Bani Adi. Sebab Umar ni dia baru umur 30 lebih, tapi dia dah dilantik sebagai ketua kabilah Bani Adi Quraisy. Jadi sebagai ketua kabilah, apa tindakan yang dia buat sebelum dia masuk Islam? Dia sebat hamba-hamba Bani Adi yang masuk Islam. Yang tu ada tak? Yang tu ada? Yes, yang tu ada. Okey, kalau peristiwa tu benar-benar berlaku macam tu, ada riwayat yang sahih sebut macam tu, yang pertama baru kita boleh sebut secara jazam sahabat sekian-sekian buat macam tu. Okey? Kalau tak ada, Ustaz, kalau tak ada tak boleh. Kalau tak ada tak boleh lah. Kita tak boleh sebut secara jazam macam tu. Sebab kalau sebutan jazam, sebutan yang tegas macam tu, dia kena ada riwayat yang kuat. Riwayat yang kuat ni maksudnya apa? Riwayat yang datang melalui jalur ahli hadis dan riwayat itu sahih. Kenapa saya sebut ahli hadis? Sebab ahli sirah, periwayatan dia memang tak berapa tegas sangat. Memang ahli sirah, periwayatan dia yang dhaif ada, yang palsu pun ada. Baru ni saya, tapi tu silap saya juga, bodoh agak rasa ke apa. Ada seorang Kristian, dia aju soalan, dia jumpa dalam tarikh At-Tabari. Yang bapa Khadijah radhiyallahu anha, dia bagi Nabi SAW minum arak sampai mabuk supaya Nabi terima anak perempuan dia. Okey, jangan kat sini mampus saya. Riwayat ni palsu. Dan memang tarikh At-Tabari, Imam At-Tabari, pada dia, daripada sikap amanah, hadis sahih ke hadis palsu ke, kita kena beritahu lah ke. Okey, cuma saja hadis palsu tu kita beritahu sebab kita nak kata hadis ni palsu. Jadi kalau kamu jumpa tempat lain, jangan dengar hadis ni. Kenapa? Sebab hadis ni hadis palsu. Memang mazhab At-Tabari sahih ke dhaif ke palsu ke, kita riwayat habis. Kenapa? Sebab bila kita riwayatkan, orang tahu yang tu hadis palsu, dia dapatlah maklumat. Okey, ni hadis palsu, jangan riwayat. Nampak tak? Okey, tetapi problemnya bila orang ambil riwayat-riwayat yang tak berapa tegas, yang tidak berapa tegas dalam dia punya penapisan dia, orang ambil dan orang riwayatkan sebagai satu fakta sejarah. Yang tu problem. Okey, so kalau benda-benda yang riwayat macam tu, yang pertama dia kena ada riwayat yang kuat. Kalau tanya saya, daripada disiplin ahli hadis. Sebab ahli hadis dia kata sahih, memang sahih lah. Ahli sirah ni sahih ke tak sahih, dia kira cerita, dia tiba langgar kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, sekalipun kalau ada riwayat-riwayat yang kuat macam tu, daripada sikap penghormatan pada sahabat, kita tak ungkit sangat kisah macam tu. Kenapa? Sebab dalam keadaan mereka ni bukan saja, kalau kita tengok ulama'-ulama' yang salafus salih yang warak, macam Imam Syafi'i rahimahullah, contoh kan, bukan saja riwayat yang tak pasti daripada sahabat, riwayat yang dah pasti berkenaan sahabat, berkenaan kesilapan sahabat, Imam Syafi'i tak nak sebut. Tak nak juga. Macam contoh bila orang tanya dia berkenaan peperangan Jamal dengan perang Siffin. Perang Jamal dengan perang Siffin. Peperangan Jamal antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali radhiyallahu anhu. Perang Siffin di antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma jami'ah. Orang tanya pada dia kata saya tak akan komen walaupun satu perkataan. Saya tak akan komen walaupun satu. Ini dalam riwayat yang memang sahih daripada berkenaan sahabat. Dia tak mau komen. Dia kata saya tak akan komen walau kalimah, walau satu perkataan. Orang tanya kenapa, dia kata sebab nak komen apanya, sahabat ni dah masuk syurga belaka dah dia pun. Sahabat radhiyallahu anhum semua dah habis masuk syurga dah. Kita nak komen, kita ni syurga.
Kita ni confirm syurga. Tak, sahabat yang kamu kata dia silap apa belaka tu, yang kamu nak komen kat dia silap apa semua tu, silap ke tak silap, Allah dah ampunkan mereka dah masuk syurga dah. Tahu tak? Kita tak tahu lagi. Jadi siapa kita nak komen berkenaan sahabat radhiyallahu anhu? Jadi di atas dasar yang pertama isu riwayat, yang kedua ihtiram, hormat kita kepada sahabat radhiyallahu anhu. Saya rasa itu, saya tahu kontroversi tu, tapi pada saya memang itu contoh. Tapi dia pun dah minta maaf dah kan. Dia dah minta maaf dah. Cuma saja betul lah benda ni tidak sepatutnya berlaku lah. Dia kadang-kadang benda macam ni dia keluar daripada bila orang tu dia cakap. Saya sebagai penceramah saya tahu lah tuan-tuan, kadang-kadang kita macam Dr. Azman, sahabat baik saya sebut, ada hari kita tertelan makjun lebih kot sebelum turun tadi duk makan orang apa, kita nak makan habatus sauda, silap telan makjun bini lagu tu kan, telan makjun bini. Dalam kereta duk panas, hati pun bebang gitu, pi ceramah terkeluar benda macam tu. Kita anggap husnuzan macam tu lah. Tapi adakah itu satu perkara yang sopan untuk kita tersebut? Tidaklah. Tetapi adakah perkara tu membatalkan iman? Oh, tak ada lah sampai perkara tu. Janganlah layan kawan tu sampai, kalau kita ni negara Islam kita dah pancung leher dia. Sabar. Ini orang tersilap, dia terlanjur. Adakah terlanjur? Ya. Adakah tak patut? Ya. Adakah sampai dijatuhkan hukuman murtad? Tak ada lah. Lain lah kalau macam kes Syiah, yang kata Abu Bakar ni kafir. Tu memang kena ke apa? Okey, kalau sebutan-sebutan macam tu kita kata sebutan yang tidak berhati-hati, yang tidak wajar, dan juga tidak kurang unsur penghormatan kepada sahabat radhiyallahu anhum, yang mana ia tidak sepatutnya berlaku. Wallahu a'lam.